Setiap kali gaji masuk, anda perasan tak? Duit tu cuma singgah sekejap dalam akaun. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Kalau kita nak kukuhkan keuangan, gaji bukan untuk dibelanjakan saja. Sebahagiannya wajib dijadikan simpanan. Ramai pakar keuangan sarankan alihkan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji kepada aset yang kekal nilai. Sebab duit dalam bank mudah habis dan nilainya makin jatuh. Inilah masalah kebanyakan orang. Gaji masuk, semua komitmen terus tarik, bil, hutang, belanja dapur dan akhirnya kita tak sempat menyimpan untuk diri sendiri. Duit habis sebelum sempat jadi simpanan. Setiap bulan ulang perkara yang sama dan itu yang buat kita stuck. Mulakan tabiat mudah. Alihkan 10% gaji terus kepada emas. Biar duit tu bertukar jadi aset keras, bukan hilang begitu saja. Dengan Public Gold, anda boleh mula simpan emas serendah RM100 sahaja. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.